Ada 4 tempat yang kamu kena sentiasa kering dan sebaik-baiknya sentiasa panas. Badan kau daripada hujung rambut sampai hujung kaki ada 4 tempat yang kamu kena sentiasa kering ataupun sentiasa panaskan. Yang lain nak basah-basah lah. Tapi 4 tempat ni kena sentiasa kering, sebaik-baiknya kering dan sebaik-baiknya sentiasa panas. Yang pertama, ubun-ubun. Tulis. Ubun-ubun. Yang kedua, jari. Tangan. Yang ketiga, celah kangkang. Celah kangkang. Bak urat kat celah kangkang tu. Yang keempat, tapak kaki. 4 ni je. Saya ulang sekali lagi. Ubun-ubun ni, kan? Sentiasakan dia berkering, kering. Dan kalau sebelah sini basah, biar basah. Lantaklah. Nak kena angin sejuk tak? Yang ni kau panaskan. Sebab itu kalau kamu pergi ke salji, dia pakai balaklava. Kalau kamu bermain dekat salji, macam saya dulu cadet dekat New Zealand, buat operasi, buat latihan, buat apa tengah-tengah salji, tengah ribut salji tu, tempat lain nak menggigil, sini keluar ais pun peduli lah. Mata ni menjadi ais, peduli lah. Yang penting aku punya ni sejuk. Aku punya ni panas. Ubun-ubun. Lepas tu ni, tapak tangan. Yang ini nak kena sejuk, dia punya pasal lah. Nak basah-basah lah. Lantak lah dia. Ni. Sampai tanpa ini kamu tak boleh nak buat apa benda pun. Apa nak jadi pun ni, panaskan ni. Nak bubuh kepik macam tu kan, nak pegang ini. Yang ketiga, celah kangkang. Kenapa ke celah kangkang ni? Bukan kamu punya telok. Urat kat celah kangkang tu. Kan? Kerana dia akan, kalau itu sejuk, daripada pinggang sampai ke bawah tak boleh pakai. Menggeletar, tak boleh pegang. Itu. Perut kamu ni nak basah ke nak boleh pasal. Yang akhir sekali tapak kaki. Itu yang saya cakap tadi. Cek setiap 45 minit tu. Setiap 45 minit cek tapak kaki tu. Sebab nak bagi tapak kaki tu panas. Nak bagi tapak kaki tu kering. Tanpa tapak kaki kamu tak boleh gerak. Jadi orang cacat. Faham? Semua poin ni, 4 ni. Saya bagi ilmu free malam ni. Beres? Dapat? Okay, yang lain semua ni biasalah. Okay guys, saya rasa cukup takat tu. Kan? Sampaikan salam saya kepada semua. Saya minta maaf kalau saya berkasar bahasa. Kan? Saya memang kena kasar kerana sudah sampai masanya saya mendidik dengan cara yang betul. Bukan dengan cara lemah lembut lagi dah. Kerana apabila melibatkan nyawa, melibatkan anak orang, melibatkan kawan-kawan kita, melibatkan suami orang, melibatkan ayah pada orang. Kan? Jangan bermain-main. Okay? Benda-benda asas yang saya ajar malam ni, saya halalkan dunia akhirat. Tolong amalkan. Kepada yang tak amal, kau sepak je. Kau tanya dia, kau tengok tak live Tuan Fitri tu? Kau tengok, Tuan Fitri ajar kan? Kau masuk hutan kena ada topi sekurang-kurangnya, lepas tu kena ada glove. Mana glove kau? Tak ada, kau sepak je dia. Sebab dia akan menyusahkan kau orang. Faham? Kau kasut speng kau mana? Kau tanya macam tu je. Kau betul-betul kau ada berapa? Faham? Kau sepak. Sebelum dia menyusahkan kau dan menyusahkan semua orang lain, kau sepak dia dulu. Sebab ini benda paling asas. Medical kit kau mana? Kau punya barang ubat-ubat. Ubat personal kau mana? Tuan Fitri dah buat ajaran live kan? Kau letak dekat badan. Kau letak kat mana? Itu belum aku tanya pasal parang dan pisau gitu. Kau sepak dulu. Sebelum masuk hutan, kau sepak kat luar hutan tu. Kau tak tunggu masuk. Sebab masuk ni dia akan menyusahkan orang. Kau tampar je. Tampar sebab kau sayang dia. Kau sebab kau benci dia. Okay? Sebab dia akan menyusahkan orang. Okay? Kadang-kadang orang ni cakap, dia tak dengar. Kau pelempang dia bagi. Lebih-lebih kawan dia lempang sekali. Kenapa kau lempang aku? Kau kan dengar kan? Tuan Fitri dah hajar itu kan? Tuan Hutan dah hajar buat live. Bagi ilmu lagi. Kau sendiri dengar. Kau sendiri tulis. Bagi je.
Beres ha? Beres? Kadang-kadang kita kena buat macam tu bang. Memang. Supaya kita jadi satu generasi, kita adalah satu generasi yang membuat satu trend yang baik. Kita mulakan trend yang baik. Ya, trend tu bermula pada kita. Cukup. Sebelum-sebelum ni yang kita dah cukup. Yang repek-repek tu cukup. Trend yang baik. Oh begitu. At least pakaian baju macam mana mudah dibuka oleh orang lain, bukan kita buka. Orang lain mudah buka. Lagi seluar macam mana, oh kasut macam mana, glove macam mana, topi macam mana, oh beg apa yang patut ada kat sini, beg yang ada kat badan apa dia, emergency-nya kat mana, setiap orang dah ada. Alhamdulillah. Jadikan ini sebagai apa ni, amalan. Ya. Okey. Sekali lagi saya minta maaf jika saya terkasar bahasa. Memang bukan saya terkasar, memang saya berkasar bahasa malam ni, saya minta maaf. Kan? Niat saya baik kerana kasih sayang saya pada orang. Saya sayang. Sayang. Oh, kalau saya tak sayang, saya tak bagi ilmu-ilmu ni. Lebih saya minta korang bayar saya. Okay? Saya halal dunia akhirat. Dan jika saya satu hari nanti dengar, kamu terdengar pula, oi, Tuan Hutan, Major Fiti dah meninggal lah. Oh, hadiahkan Al-Fatihah pada saya. Itu je. Saya tak minta apa-apa. Hadiahkan Al-Fatihah saya. InsyaAllah. Dan kepada saudara-saudari yang mana dah lama ikut saya, lama follow saya, jika kita tak dapat berjumpa dekat dunia ni atas sebab jarak, masa dan keadaan, saya doakan kepada Allah semoga kita dapat menjadi jiran-jiran kat dalam syurga jika kita terpilih dalam syurga ni dah. Okay? Kirim salam pada keluarga, kirim salam pada kawan-kawan, berhati-hati dalam apa-apa aktiviti. Kan? Semoga bermanfaat live tadi tu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom, rehatlah malam dah ni.